Cara orang biasa urus duit selalunya mudah tapi berisiko. Semua duit tu dicampurkan dekat dalam satu akaun. Dari situ mereka bayar bil, beli barang, dan jika duit lebih barulah dia nak menyimpan. Bila duit tak cukup, kad kredit jadi penyelamat. Hujung bulan, tak tahu, tiba-tiba duit dah habis. Okey, cara orang kaya pula jauh berbeza. Setiap duit tu ada fungsi dengan matlamat dia sendiri. Yang pertama, akaun untuk belanja bulanan. Inilah digunakan untuk makan, bil, minyak dan keperluan keluarga. Hak dia jelas supaya simpanannya tidak akan terganggu. Dan yang kedua, akaun dana kecemasan. Sediakan simpanan sebanyak 3 bulan gaji. Ia hanya akan disentuh bila perlu dan mereka tidak akan panik bila tiba-tiba krisis melanda. Yang ketiga adalah tabung aset. Okey, sebahagian duit tu akan dibekukan dalam bentuk simpanan emas, hartanah, unit amanah ataupun bisnes. Duit ini tidak diusik tapi digandakan untuk jangka masa yang panjang. Yang keempat, akaun impian. Macam contohnya nak pergi melancong, nak beli rumah besar, nak renovate rumah ataupun ada sesuatu yang dihajati. Mereka akan simpan dalam akaun khas. Dan bila tiba masanya, mereka akan berbelanja tanpa rasa bersalah. Dengan perancangan kewangan yang baik, kewangan jadi lebih tenang. Semoga perkongsian Fiza bermanfaat dan boleh follow Fiza untuk info lanjut tentang emas.